Okay, sekarang ni saya banyak buat kerja menggunakan iPad. Masalahnya skrin dia kecil, kadang buat kerja tu memang tak puas. Untuk selesaikan masalah tu, saya dapatkan portable monitor daripada Arzopa. Akan dapat dia punya monitor, warranty card, user manual, ini kabel Type-C to Type-C, USB Type-A to USB Type-C dan juga kabel HDMI. Okey, ni dia punya monitor. Okey, sangat kecil, sangat ringan dan juga sangat nipis. Okay, yang ni dia model Z1FC, saiz dia 16.1 inci. Okay, tepi sini ada dia punya button, okay, 2 port Type-C, 1 port HDMI. Ni build quality memang padu sebab dia daripada aluminium, bukan plastik. Okay, dekat belakang ni dia ada satu stand, dia boleh letak secara melintang macam ni. Menegak macam ni pun boleh. Okay, nak guna monitor ni memang sangat senang sebab dia jenis plug and play. Kita cucuk je, dia terus akan on. Okay, yang lagi best sebab dia dah ada built-in speaker Full HD. Buat layan movie memang nice. Buat layan game pun memang best lah. Refresh rate 144Hz. Dia sesuai untuk korang yang tengah cari satu extended monitor, mudah buat kerja ataupun nak buat main game, nak tengok movie, memang best. Okay, harga dia pun memang sangat overloy. Kalau berminat boleh dapatkan dekat link.